Dan season 4 kita nak cerita tentang 20 Julai dalam episod pertama sebab ya pengenalan aja. Betul. So malam tu pertemuan tu episod kedua tu insya-Allah kita akan berkongsi sedikit sudut pandang kita lah. Kata kita ajalah Kata aku aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat, adik kakak yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT kerana kita masih diberi peluang dan kesempatan untuk meneruskan sesi podcast kita. Hari itu episod yang kedua. Macam ni Sab, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sebab berjaya untuk ke episod yang seterusnya. Walaupun dengan beberapa ujian dan cabaran, tapi itu adalah merupakan kejayaan kecil juga lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa cerita kita kedua malam tu? Okey, malam tu adalah hari episod yang agak bermakna, terutamanya kita orang Sarawak. Sebab kepada abang adik kakak, malam tu kita akan cerita tentang Hari Sarawak seperti yang dijanjikan kita pada episod yang pertama hari itu. Sebab dalam permulaan kita hari itu, kita bermula dengan 22 Julai episod pertama kita. Dan season 4 kita nak cerita tentang 20 Julai dalam episod pertama sebab ya pengenalan aja. Betul. So malam tu pertemuan tu episod kedua tu insya-Allah kita akan berkongsi sedikit sudut pandang kita lah. Kata kita ajalah Kata aku aja. Untuk kita memperlihat sudut pandang kita dalam konteks Hari Sarawak lah. Mungkin Sab ada kata orang memori kah yang tentang Hari Sarawak tu yang mungkin boleh ini ya. Hari Sarawak tu bagi aku pun lah bang, nya belum terkenal ataupun belum dikenali sungguh-sungguh di peringkat orang Sarawak. Dulu kita si ada pun zaman sekolah marik lah. Ni ada kita gagu dengan tarikh 22 Julai, gagu dengan tarikh yang ada kaitan dengan kemerdekaan orang Sarawak. Si ada. Tahu si yang mula ada bila sebenarnya 22 Julai tu? Yalah, ni tak boleh share sikit lah. Okay. Sebenarnya abang adik kakak, siapa-siapa yang masih ingat pada awal bulan April 2016 pengumumannya dalam program Senada Sejiwa. Tahu kita ingat tak program Senada Sejiwa ya? Waktu ya Sejiwa Senada. Sejiwa Senada. Jadi Allahyarham Tok Nan mengumumkan pada hari ya bahawa pada 22 Julai adalah tarikh yang mana memperingati bahawa Hari Sarawak diperintah oleh orang Sarawak pun. Ingat lagi sebab pada ya Sejiwa Senada ya ada Lucky Draw. Lucky Draw pada waktu ya keretanya Hilux 2 buah. Ya nyuruh teringat lah. Teringat waktu ya gago juga kita tadi dalam program ya nak ambil cop sikit tempat patik semata-mata untuk melayakkan diri tadi nak Lucky Draw. Gago juga kita pada waktu ya. Tapi ya kenangan lah. Kenangan. Untuk permulaan kita Hari Alhamdulillah. Sarawak. Cuma ada kakak yang dikasih hormati sekalian. Malam tu memang kita sengaja untuk nak berbicara sikit tentang Hari Sarawak tu supaya kebetulan juga kita tu berada dalam bulan kemerdekaan. Untuk bulan Ogos, Julai, Ogos tu memang sentimen kita ke arah kemerdekaan dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh bincang secara biasa aja bagi kita orang Sarawak tu yang kita nanggah 22 Julai tu macam ni. Potong cerita kita bang. Okey. Cuma pada setahu kita apa rasa kita bila orang nyebut Hari Merdeka, Hari Sarawak dan ada si benda-benda yang timbul sebelum hari ya. Mengikut pengalaman kita lah sahabat. Kita bercakap tentang orang Sarawak, kita pun sebagai orang Sarawak. Mungkin ada kebanyakan orang Sarawak rasa apa yang kita rasa, tapi mungkin ada juga sih masa macam yalah. Tapi secara umumnya bagi kita orang Sarawak sebelum 22 Julai yang diumumkan oleh Orang Ninggal Tok Nan ya, sebenarnya pada kita pun si ada rasa apa-apa pun. Yang kita tahu ialah 31 Ogos. Ya yang kita tahu. Mungkin dudi sikit selepas ya, kita tahu 16 September. Maknanya 31 Ogos, 16 September. Satu, hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan Malaysia. Yang kedua, hari pembentukan Malaysia pada 16 September. Ada simbol cerita 22 Julai dan sebagainya. Sebelum-sebelumnya. Dan kerana ya jualah, mun kita nanggal lah sama, kena
22 tu macam ni. Sebab kita orang Sarawak tu secara umumnya lah kita merasa macam ni diri kita tu Sarawak tu dalam erti kata yang tarikh-tarikh penting bagi diri kita pun. Contoh, kalau kita madah 31 Ogos Hari Kemerdekaan, ya seluruh Malaysia. And then dalam masa yang sama, kita hari pembentukan Malaysia. Maknanya saya ada cerita tentang Sarawak secara khusus. Adakah ya sebenarnya ialah alang-alang kita bercerita tentang bendaya, sebab bendaya sebenarnya ada hubung kait dengan sistem pendidikan kita yang ada dalam sejarah bendaya si berlaku, ataupun macam ni, adakah bendaya yang menyebabkan kita rasa bahawa tarikh 22 Julai si ada membawa apa-apa makna kepada orang Sarawak? Ketika ya bendaya si diketengahkan dan si di-highlightkan, dan apabila kita sampai ke satu peringkat untuk kembali melihat hak-hak Sarawak. Ya, permulaannya. Maksudnya, apabila kita kembali nak melihat hak-hak Sarawak itu dalam konteks Malaysia, timbullah cerita 22 Julai, timbullah cerita MSCC3 dan sebagainya. Sebab kita nak mengembalikan kembali apa yang ada dalam konteks Sarawak itu yang menjadi hak Sarawak pun. Sebab sebelum dia, memang benda yang ada, tetapi siapa nak buka ceritanya? So, alhamdulillah, perkembangan dalam konteks negeri dan negara kita tu menyebabkan kesedaran ahli politik kita dan juga kesedaran rakyat kita untuk nak melihat macam ni Sarawak tu tadi ada haknya pun yang perlu dipertahankan, yang diperjuangkan dan sebagainya. Dari bermulanya perjuangan kita ke arah nak mengembalikan hak-hak Sarawak dalam konteks perjanjian Malaysia 63 ya. Tapi nak mana kata kita abang? Sebab nak tu bukan kata aku seorang. Bukan kata aku aja. Bukan kata aku aja. Sebenarnya kita perlu madah juga dengan abang adik kakak. Kita perlu madah juga dengan anak-anak cucu yang akan datang. Tarikhnya sebenarnya tarikh keramat. Bukan sekadar 31 Ogos, bukan sekadar 16 September, tetapi juga 22 Julai 1963. Baik. Jadi dari pandangan kita lah bang, dari pandangan orang Sarawak pun. Okey, tarikh dah tahu 22 Julai. Okey, kita ada 3 tarikh yang besar dalam negara kita tu, dalam negeri kita tu. Pertama 22 Julai, kedua 31 Ogos, ketiga tarikh 16 September. Gini sebenarnya maksudnya pembawakan, persepsi, tanggapan orang-orang kita, abang adik kakak kita di luar nun, nangga tarikh 22 Julai kini tu. Sebabnya tu benda tu dah di-announce sejak daripada 2016 dan hari tu dah 2026. Dah 10 tahun dah. Kita sudah menyambut cuti, dah 10 kali cuti dah. Jadi macam ni, apa pandangan kita kini tu? Setakat hari itulah bagi kita orang Sarawak jarang kita dengar perbincangan yang serius dalam konteks masyarakat biasa tentang Hari Sarawak, Hari Kemerdekaan dan sebagainya. Dan alhamdulillah kepimpinan kita kan itu khususnya Yang Amat Berhormat Premier dan juga barisan kabinet dan sebagainya banyak menimbulkan kesedaran tu. Tidak lain dan bukan untuk kita kembali balik kepada kesedaran kita pun. Mungkin kita nanggap kita sebagai orang biasa lah, sahabat. Pergilah sini-sini pun. Tanyalah siapa-siapa pun. Orang kampung kita, ada mok kita, ada uang kita, ada adik-beradik kita. Hanya melihat kata orang, alhamdulillah cuti aja lah. Adalah kata orang signifikan yang besar dalam konteks pembangunan diri, pembangunan keluarga, kesedaran dan sebagainya. Banyak. Well, tadi bagi kita orang Sarawak, alhamdulillah. Bila ada tarikh tu 22 bulan tu, maknanya ia mencerminkan suatu yang untuk kita betul dalam konteks Sarawak. Khas untuk kita orang Sarawak. Sebab ia terkait dengan kepimpinan. Dalam konteks kepimpinan tadi, berlakunya dua orang tadi, ialah apabila kita dibenarkan untuk memerintah sendiri. Kepimpinan kepada memimpin Sarawak tu kepada anak Sarawak. So maksud apa? Maksudnya ialah dah ada kepercayaan. Satu, kepercayaan oleh pihak penjajah, kononnya yang menyerah kepimpinan tu kepada orang Sarawak pun. Satu. Yang keduanya, dalam konteks kita orang Sarawak, ada keupayaan. Maksudnya ketika dah ada keupayaan kita untuk menguruskan hal ehwal negeri kita pun. Ini ada dua isu di sini. Satu,
ada kepercayaan di pihak luar. Yang kedua, ada keupayaan kita sendiri. Kita dah membuktikan bahawa kita berupaya untuk mengurus. Ialah signifikannya dalam konteks kita orang Sarawak. Dan dalam hal tu juga, dalam konteks kita generasi kita orang-orang biasa tu, ada dua benda tu yang kita yang kita boleh belajar, yang kita boleh ambil iktibar. Satu, kepercayaan orang kepada kita. Benar kita. Yang kedua, keupayaan kita pun. Maknanya setiap orang Sarawak perlu mendapat kepercayaan orang lain. Mana orang percaya dengan kita, dengan apa yang kita boleh. Dan dalam kata bukan setakat orang percaya, kita pun mampu melaksanakan. Ia yang kita ada masalah. Balik nyambung sedikit pada tarikh ya tadi. Pandangan. Sebab kita ada madah bahawa tarikh ya tadi, tarikh proses peralihan dan sebagainya, pemerintahan kepada kerajaan atas rasa kepercayaan dan atas rasa kesanggupan, kemampuan dan sebagainya. Cumanya, adakah abang adik kakak kita di luar nun, bila nangga 22 Julai, selain daripada hari cuti, planningnya ke Viva, planningnya udah kena ke Aeon, ada fun run ke. Jadi, di mana sebenarnya persepsi ataupun di peringkat kita Sarawak tu, dari sudut pandang orang kita lah, nangga tarikh ya tadi ada elemen-elemen yang disebut macam perjuangan, macam patriotisme, macam yang dalam konteks kepimpinan. Sejauh ni yang pandangan kita bang. 22 bulan tu mesti akan jadi suatu yang penting, melainkan kita kaitkan dengan kemerdekaan. Sebab kita kaitkan dengan kemerdekaan, ini akan jadi macam, oh kami ada nyerah kita boleh ngurus pun, and then atulah kita pun. Ini si ada kata orang signifikan yang besar. Kalau sekadar kita menganggap dia sebagai orang dah nyerah dengan kita. Adakah kerana benda ya tadi kita mendapat peralihan ya dengan mudah, ataupun dengan yalah tadi saya ada usaha gini-gini, akhirnya kita contohnya tadi merdeka. Adakah kerana elemen yang berlaku menyebabkan kita take for granted ya? Ini macam tu. Macam betul lah. Bayangkan mungkin kita nyebut merdeka, macam ni rasanya. Tapi mungkin kita madah, oh kami nyerah dengan kita, atau kita pun. Macam ni rasanya. Semacam kita madah, kita merdeka. Okay. Jadi maksudnya, apabila kita, walaupun sama ada orang anggap kita merdeka kah, merdeka kah, ya terserah kepada orang lain. Sebab ada pandangan kini itu madah bahawa ada dua versi pandangan. Satu madah 22 bulan Julai yang bukan kemerdekaan Sarawak, hanya menyerahkan pemerintahan negeri itu kepada orang Sarawak pun. Dan pandangan kedua baru nyebut merdeka. Ya terserah kepada kita. Kita nak anggap dia sebagai kita merdeka atau mesti. Tapi untuk lebih kita bersemangat, untuk lebih kita menghargai, untuk lebih kita bersungguh-sungguh, kita harus meletakkannya sebagai hari kemerdekaan kita. Apa sebab abang mengatakan kemerdekaan? Sebab contoh macam tu. Baik. Daripada 22 Julai sampai kepada ada dua tarikh selepas ya daripada 22 Julai. Satu 22 Julai, yang kedua 31 Ogos. Yang ketiga 16 September. Ada tiga tarikh. Baik. Walaupun antara 22 Julai dengan tarikh itu sebenarnya dalam tempoh 2 bulan saja. Tetapi kena ketika ialah kita membentuk Malaysia itu pada 16 September. Sedangkan ketika sebenarnya kita diharapkan untuk membentuk Malaysia itu 31 Ogos. Jadi oleh kerana ada beberapa perkara lagi yang kita perlu mula keputusan, referendum dan sebagainya untuk nak penangan orang Sarawak pun, barulah tarikh 16 September tadi diakhirkan sebagai hari pembentukan Malaysia. Dan di sini apa signifikannya ialah keputusan untuk kita bersetuju bersama-sama dengan tanah Melayu membentuk Malaysia adalah keputusan orang Sarawak pun. Artinya tadi bukan keputusan orang lain. Dan apabila kita melahirkan sebagai keputusan kita, artinya kita dah ada kemerdekaan, boleh mula keputusan untuk diri kita pun. Masa depan kita macam ni. Ialah sebenarnya yang dikaitkan dengan kemerdekaan. Bayangkan, mungkin kita dianggap merdeka ketika mungkin keputusan kita dipengaruhi orang lain. Dan kita istilahnya merdeka untuk membuat keputusan dan menentukan hala tuju masa depan negeri kita. Dan sebab ialah tadi orang Sarawak dalam konteks kita lah,
Ustaz, ya. Kena ada rasa merdeka tu. Maknanya merdeka kita pun. Barulah tarikh yang jadi penting. Yalah, betul lah. Cuma nak ulas sedikit lah bang. Okey. Pandangan bagi kebanyakan orang, pertama mungkin si berapa cakna, si berapa memahami dalam konteks sejarah, dalam konteks akademik, memahami apa yang ada pada 22 Julai ya, bukan sekadar macam hari cuti biasa, pakai berjalan-jalan dan sebagainya, tetapi dah ada juga sebenarnya kesan-kesan makluman dan kesan-kesan daripada pemimpin-pemimpin yang sedia ada kini tu, mempromosi, memberitahu kepada abang adik kakak kita betapa 22 Julai itu bukan tarikh sebarang. Selain daripada apa yang dimaksud oleh kita ya tadi, nya juga sebenarnya memberi satu langkah ataupun titik tolak kepada perubahan anjakan untuk orang Sarawak pun. Selepas tu, umpamanya kita kena betul-betul sedar bahawa kita orang Sarawak tu, kita mempunyai hak, kita mempunyai matlamat dan kita mempunyai perancangan yang lebih khusus, terutamanya kepada orang Kitampun, orang Sarawak. Bukan kita nak madah kita tadi lalu bersifat kenegerian orang Sarawak aja, bukan. Cuma nak madah bahawa kita sebenarnya mungkin pada waktu sebelum 2016 ya, mungkin agak ketinggalan, mungkin belum sangat-sangat memahami apa sebenarnya tarikh ya dan kesannya sebenarnya, dan mungkin pada kini itu kita rasa bahawa orang Sarawak lah, ataupun sebenarnya tarikh ya sepatutnya dah lama kita faham nilai tarikh ya, dan kita kena faham bahawa tarikh ya tadi adalah merupakan tarikh yang mana kita boleh berdiri di kaki kita pun, dengan prestasi kita pun, dengan acuan kita pun, tidak terlalu terikut-ikut gila dengan contohnya tadi dengan wilayah lain, negeri lain dan sebagainya. Tapi sikit juga bang, mudahan selepas tu lah, dah 10 tahun kita menyambut 22 Julai tu, yang paling pentingnya apa? Bendaya dah semakin membina jati diri. Ya yang paling penting. Sebab contohnya mungkin di peringkat kita tadi, mungkin bendaya si terasa gila sebab bendaya kita dah lalui dah 20 tahun, 30 tahun bendaya si ada apa-apa makna. Tapi kini tu rasa-rasanya mungkin dengan anak-anak yang baru, especially yang start lahir daripada 2016. Macam yang tarikh lahir 2016 tu seorangnya anak aku lah. Aidin tarikh lahir pada 2016, dah 10 tahun tu. Jadi orang generasi baru tu dah boleh kita semaikan nilai-nilai kenegaraan, kenegerian, nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai perjuangan, sebab benda tu penting, yang paling penting kepada generasi baru. Moving forward tu, untuk generasi baru, saatnya nanggal lepas tu 22 Julai tu tarikh keramat untuk Sarawak. Ya pandangan lah. Sebab mana dah kata aku aja. Sebab benda yang dah lepas kita dah dapat nak kata apa-apa lagi. Cuma yang paling penting yang nak dimak kita ke depan, nilai kemerdekaan, nilai perjuangan, nilai tentang jati diri kita, asal kita, di sini kita bermula, ya yang perlu diimbak kita dengan rasa cinta dan ada roh ya tadi, rasa sayang kita, rasa kita menilai bahawa tu adalah negara negeri kita, ya yang paling penting. Sebab kadang-kadang kembali balik pada yang cerita tadi generasi dan sebagainya, dan kemerdekaan ataupun apa yang kita nak dalam jiwa kita tadi adalah jiwa yang merdeka, yang boleh menentukan hala tuju kehidupan dia pun dan sebagainya. Ya yang penting. Dan dalam masa yang sama Joseph sikit perkara yang penting juga dalam konteks dia ada nyebut tadi tentang jati diri dan sebagainya. Satu ketika pelajar universiti, Hani anak bungsu abang ya, dia cerita tentang nanya apa jati diri kita, apa jati diri kita, apa maksud jati diri. Mungkin kita nanya itulah dalam bahasa biasa orang Madah kita, apa sebenarnya jati diri? Dan kadang-kadang mau ditanya benar sebenarnya, orang pun secara akademik orang boleh madah berdasarkan takrifan untuk dan sebagainya. Tapi dari sudut kefahaman biasa, mau kita nanya jati diri kepada generasi kita,
generasi akan datang atau ini, jati diri apa sebenarnya secara mudah ya? Nilai perjuangan Betul. Cuma dalam konteks kita hari itu, cara mudahnya, jadi secara mudah kita nak faham kita jati diri itu. Abang selalu cerita macam tu dengan anak-anak. Kadang-kadang mungkin kita madah nilai kah, perjuangan kah. Mungkin pada sidaknya terlalu susah untuk dipahami. Cuma dalam bahasa yang mudah, abang maklum ada macam tu lah. Jati diri itu pertama sekali kita kena ngaku diri kita siapa. Contoh. Siapa kita lah. Siapa kita? Okey. Satu, jati diri bermula pertama. Itu mungkin kita akan pahalusi lah. Pahalusi secara lebih mungkin dalam sesi-sesi episod akan datang. Cuma sekadar nak madah bahawa since kita madah jati diri itu tadi dan terkait dengan kemerdekaan, terkait dengan nilai dan sebagainya. So jati diri pertama kita tu ialah kita tu siapa? Menjawab kita tu siapa? Kita tu sebenarnya jati diri kita sebagai manusia sebenarnya. Dalam ya? Ya. Orang madah bahasa mudah, jati diri kita yang paling utama ialah kita tu sebagai manusia. Dan apabila kita jati diri sebagai manusia, harusnya memang berbeza daripada makhluk lain lah. Betul. Kan? Yang pertama. Yang kedua, kita pergi lebih di dalam sikit, jati diri kita tu. Satu, kita diri tu sebagai manusia. Yang kedua, jati diri kita apa? Terkait dengan keturunan kita. Sebab kita alhamdulillah bangsa kita. Sebab kita alhamdulillah kita disawal untuk berbagai keturunan, berbagai bangsa dan hidup dalam penuh harmoni. Tapi tidak menghapuskan jati diri kita sebagai kalau orang Melayu lah. Kalau Iban lah. Kalau Bidayuh, Murut dan sebagainya. Masing-masing ada jati diri yang tadi ada pada keturunan dan bangsa ya. Sebab contoh orang Melayu jati dirinya apa? Nilai dirinya. Orang Iban jati dirinya apa? Orang Bidayuh, orang Mut, orang Cina, orang India, masing-masing ada jati diri yang terkait dengan keturunannya. Ya kena carilah. Kena cari. Contoh. Orang Melayu jati dirinya ialah peribahasa. Sopan santun. Ya contoh jati diri lah. Bermaksud kalau orang Melayu yang hilang budi bahasanya, sopan santunnya, artinya sebahagian daripada jati dirinya dah terhakis. Macam ya juga dengan contohnya abang nak sebutlah, mungkin sahabat-sahabat kita orang Iban mungkin boleh bersetuju dan boleh mengesahkan, menyiasi betul pun boleh diperbetulkan. Yang kita boleh observe antara kekuatan orang Iban, contoh kesatuannya sangat kuat, kesamaannya. Sebab ya kadang-kadang nyemok sama. Ya antaranya pun jati dirinya. Macam ya juga keturunan bangsa-bangsa lain. Masing-masing lah. Cuma nak madah tadi bahawa ya antara juga keturunan bangsa. Dan yang ketiga, apa lagi jati diri kita? Jati diri kita yang ketiga ialah terkait dengan pegangan agama. Maksudnya kalau Islam lah. Kalau agama lain contohnya agama lain lah, Kristian, Buddha, Hindu dan sebagainya. So masing-masing ada. Di sialah sebenarnya asas pembentukan jati diri kita. So banyak lagi aspek-aspek lain yang terkait dengan jati diri itu. Cuma kaitkan dengan kemerdekaan dan juga Wang Sarawak tadi. Maknanya ia mendedahkan kita kepada kefahaman bahawa kita kena cari dan pegang balik nilai jati diri. Betul bang. Yalah tadi kita nak kaitkan semua elemen-elemen tentang nilai diri, nilai jati diri yang ada hubung kaitnya dengan 22 hari bulan Julai. Sebenarnya skopnya agak luas. Sebabnya melibatkan apa? Yang melibatkan satu banyak pihak dan juga banyak juga elemen-elemen. Contohnya tadi tentang sejarah, tentang keturunan, banyak. Jadi mungkin kita dapat nak berbincang panjang terlalu deep untuk bahagian jati diri. Kita belum sampai lagi jati diri kenegerian, kenegaraan. Belum. Untuk betul-betul jati diri yang berkaitan dengan diimpun aja tu. Diimpun aja. Cumanya bang, untuk perkongsian kita dengan abang adik kakak kita yang mendengar, yang menonton dan sebagainya, bagi aku pun telah tarikh tu, hari tu 22 Julai tu
yang lebih memberi impact ataupun signifikan dalam kehidupan ialah bila kita dalam bahasa yang mudah sedar ke diri. Orang istilah kita orang Sarawak tok muka kodiat. Kau orang Sarawak bah macam dia bah. Jadi kita kadang-kadang perlu ngembak di mana-mana juga. Sama ada di Sabah, di Semenanjung, di luar negara dan sebagainya. Pertama kita kena ngembak diri kita tadi adalah duta orang Sarawak. Kita kena faham bahawa Kelak begur je orang orang Sarawak ajak orang Malaysia sik lah. Ya dalam konteks kenegerian, tetapi maksudnya tadi nya boleh, maksudnya nilai yang tadi dimbak sekali. Ambak sekali. Orang Malaysia juga orang Sarawak juga. Yang mesti dimbak sekali. Maksudnya tadi kita ada kita dalam Malaysia, orang Sarawak dalam konteks dia di Malaysia. Dia di Malaysia. Ya kata aku aja lah. Okey, jangan salah faham dari segi lah. Takut kelak orang yang malah. Tu sidak asabiah tu. Tu kenegerian gila bukan. Cumanya tadi ialah perlu rasa bangga. Pernah pada satu ketika orang Sarawak selalu masih ada segelintir lah, si semua segelintir nangga orang Sarawak tu tadi agak mundur, ketinggalan dan sebagainya. Jadi persepsi ialah perlu kita tangkis, perlu Tapi kita abang rasa ya dah saya lagi dah. Saya lagi dah. Saya lagi dah. Alhamdulillah. Sejak kata orang pelaku yang dibawa oleh Umat Premier tu dalam konteks lah tadi sini-sini pun kita pergi orang akan pandang tinggi je lah. Alhamdulillah. Dalam konteks Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita bersyukur sebab apa yang dibawa oleh Yang Amat Premier tu tadi sedikit sebanyak mengangkat sudut pandang orang lain dalam konteks cerminnya langkah kita orang Sarawak. Cuma kembali balik kepada kita orang Sarawak juga, ibu loba gila. Ibu loba gila. Jangan lalu nak jadi superstar. Si Juha. Takut kelak apabila dah macam dia dah kita aja lebih-lebih. Ya, istilah selalu dimain kami orang di sekolah marik ialah loba kerak. Dalam loba aksen. Ibu pandang orang lain lah pada ibu loba. Yalah. Tu kata aku aja. Cuma balik ke saya tadi ya. That's why kini tu macam aku pun selalu madar dengan anak-anak. Pertama, jangan malu, jangan rasa rendah diri, jangan rasa seolah-olah bahawa kita tadi berada di tempat yang terlalu jauh, terlalu berbeza dan sebagainya. Kita kena bangkit dalam erti kata mempertahankan diri kita sebab ada jati diri kita dan anggap dia adalah merupakan satu perjuangan. Dia yang paling penting. InsyaAllah rasanya mungkin kata kita aja lah. Kata aku aja. Mudah-mudahan walaupun untuk si dapatlah nak cerita panjang, kita bukanlah sifatnya terlalu akademik, terlalu berfakta. Cuma kita cuba melihat sudut pandang orang biasa. Dan mudah-mudahan sudut pandang tu dapat diterima oleh orang lain juga. So mana yang si dapat diterima ya, minta maaf, minta izin, kata aku aja. Jadi untuk terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.